Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, hai, Assalamualaikum. Video kali ni aku nak review satu mini subwoofer yang sangat murah. Bukan RM10, bukan RM8, cuma RM6. Korang boleh check dekat back product, aku dah tag tu, okay. Sekarang aku nak review apa yang korang akan dapat kalau korang beli mini subwoofer ni. Mini subwoofer ni sangat kuat dan speaker dia korang boleh tengok pada awal video tadi aku dah review kan. Okay, korang akan dapat ni dia punya charger punya wire type C. Lepas tu dia ada dia punya manual lah kat sini. Korang boleh tengok nanti. Cuma aku nak review dia punya speaker tu padu tak padu. Jom kita buka dia. Dia pakai Bluetooth 5.0 sangat cepat untuk connect. Kalau nak on dia tekan lama-lama. Lepas tu korang boleh jawab telefon pakai masa on ni korang boleh jawab telefon, okey. Okey, nak connect kan ni sangat laju sebab dia pakai Bluetooth 5.0. Kita try connect tengok. Nampak sangat laju untuk connect. So jom kita try buka lagu. Sekejap Contohnya ayat Ruqyah. Kalau korang nak halau setan kat rumah ke kan, korang boleh pasang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ni bass pun sangat kuat. Maliki yawmiddin. Bass dia kuat nampak. Menari-nari berasnya. Okey, dia boleh tahan dalam 3 jam kalau korang pakai volume dalam 50% lah. 3 jam ke 4 jam tengok penggunaan lah. Korang boleh tengok dekat manual ni dia ada bagi. Cuma aku nak review speaker ni sangat-sangat power, sangat-sangat berbaloi dengan harga dia RM6. Okey, kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat back product yang aku dah tag tu, okey. Assalamualaikum, bye.